Liverpool dikaitkan dengan perpindahan Dayo Upamecano dari Bayern Munich secara percuma. Kalau betul, nampaknya plan Liverpool dari seorang centre back France kepada seorang centre back lagi. Bagi aku, kelebihan utama dia ialah pace and recovery defending lah. Dia mampu kejap balik penyerang, jadi risiko apabila diserang balas tu boleh dikawal dengan baik. Nature dia sebagai seorang centre back ni bagi aku sangat agresif juga. Bila hilang bola, dia antara centre back pertama yang akan tekan lawan. Tapi impulsiveness dia tu macam perlu dikawal jugalah, sebab kena tone down sikit. Kadang-kadang Upamecano ni nampak terlalu gopoh untuk menang bola, sampaikan striker mudah untuk turn dia inside out. Aku faham reason kenapa Liverpool berminat dengan dia. Free transfer, ada sejarah bermain highline bersama dengan Bayern, jadi sistem pun kena. Cuma personally, terus terang aku tak berapa berkenan dengan dia. Sebab aku rasa DNA bozo yang dia ada tu terlalu besar. Setiap kali aku tengok dia, ada je benda bodoh yang aku nampak dia buat. Macam dulu kita lah dengan Dejan Lovren, bagi peluang. Tapi ukuran aku mudah. Untuk centre back atau goalkeeper ni, once dah ada tendensi untuk buat error, dia selamanya akan ada sampai pencil lah. Payah untuk tiba-tiba miraculously hilang begitu saja.